Hai guys, welcome back to my channel. Okay, hari ni Relana nak cerita pasal bilik yang tak dihuni. Aku tinggal seorang diri di sebuah rumah sewa lama. Rumah ini murah, terlalu murah untuk kawasan bandar. Tapi aku tak banyak soal. Aku cuma perlukan tempat untuk tidur. Rumah itu ada 3 bilik. Satu untuk aku, satu aku jadikan stor dan satu lagi bilik yang sentiasa berkunci. Pemilik rumah pesan satu saja sebelum pergi. Bilik hujung tu jangan buka. Aku ketawa kecil masa tu. Dalam hati aku berkata, ini cuma rumah lama, bukan apa-apa. Malam pertama sunyi. Malam kedua aku dengar bunyi tapak kaki perlahan datang dari arah bilik yang berkunci. Bunyi tapak kaki kayu. Aku pasang telinga. Langkah itu berhenti betul-betul di depan bilik aku. Kemudian senyap. Aku fikir mungkin perasaan aku sahaja. Malam ketiga, aku terjaga tepat pukul 3.17 pagi. Bunyi jam berdetik. Ada bisikan lemah, serak. Seakan-akan suara orang itu menyuruh aku, bukakan pintu. Bunyi itu datang dari bilik hujung. Aku cuba pecah mata. Aku cuba tutup telinga, tapi suara itu makin dekat. Bukakan pintu! Dengan tangan menggigil, aku keluar dari bilik. Lampu koridor berkelip-kelip. Pintu bilik hujung itu kini terbuka sedikit. Aku tolak perlahan. Bunyi pintu berkeriut. Bilik itu kosong. Tak ada perabot, tak ada tingkap. Cuma sebuah cermin besar di tengah bilik. Aku pandang cermin itu dan aku nampak diri aku berdiri di situ. Tapi refleksi itu tersenyum. Sedangkan aku tidak. Refleksi itu bersuara perlahan. Terima kasih, sekarang giliran kau. Lampu terus terpadam. Keesokan paginya, pemilik rumah datang dengan polis. Dia berdiri di depan bilik hujung sambil berbisik. Dah lama bilik ni kosong. Sejak penyewa sebelum ini hilang tanpa kesan. Dan dalam cermin itu, aku masih berdiri mengetuk dari dalam. Guys, jangan lupa subscribe, like dan share. Bye. Guys, lagi satu Kak Ana nak minta korang komen.